Kita perjalanan daripada Riyadh ke Qiddiya mengambil masa dalam 30 minit. Campur makan, campur minum 1 jam. Okay. Kita nak main game yang ada dekat sana. Sekarang ni kita pergi time Raya Haji lah. Dia ada promotion daripada harga 260 lebih 50%, so harga dia 165. Pilot dia Qiddiya. Jangan kosong sana. Sana. Syukran. Qiddiya. Jangan kosong sana. Sana. Tak, dia berpusing. Kita naik Skywatch, we need to see the sunset. See, very scary. It's a big roller coaster, so we should try the small one for the kids only. Alright. So here we are at Skywatch. Oh, okay. Alright. I stay here and go like that. Can? Yeah, just show them. Okay, no problem. Syukran, Habib. Habibti. Wajah video dia masuk dalam akunya. Alamak. Dia cakap kita boleh ambil video, so tak ada masalah lah. Siapa yang nak bawa kamera 360 kan, tak ada masalah lah kat sini. So dia kata tangan jangan keluar, stick boleh keluar je ni. tak boleh bawa. Air tak bawa apa ni. Are you ready to get airborne? Then let's. Kita hanya beli tiket dekat Six Flags, so sana tak boleh masuk. Dan kita akan jumpa yang tu. Oh my god. Besar siul. Tadi kita main tu tadi. Oh my god, kita main apa nama ni tadi? Apa nama dia? Iron Rattler. Iron Rattler pala hangguk dia. Ini paling mencabarlah, tapi paling ekstrim orang kata Falcon. The Falcon dekat sana. Guys, video guys. Bos. Phone. Menikmati pengalaman yang ada kat sini. Tu ada dia punya tu. Kita naik tu tadi tu. Mana sunset tu?
reckon? We'll try? Yeah, you